Halo guys, kembali lagi bersama IKZ Gaming. Oke, hari ini aku nak main FC Mobile lagi. Oke, aku main dekat apa nama ni, event yang Premier League tu. Oke, let's go. Ya, aku kuat sikit. Kita sudah mendekati 10 menit akhir di laga Palma. ini. Oh, Tackle presisi mematahkan Ronaldo. ancaman sebelum berkembang. Isidore. Haaland. Cole Palmer. Palmer pantas. Melesat memasuki area serangan. Iyo, aduh. Tackle kuat tapi bersih. Membuahkan lemparan Minit ke ke dalam. 6-7. Cole Palmer. Palmer, alah. Wah. Haaland cok. Ya, aku beli sikit ni. Ander Herrera. Cole Palmer. Duh, masuk Palmer. Oh, cantik Palmer. Siap menusuk ke jantung pertahanan. Masuk. Tai. Jaringkan bola. Oh, Mudah, tapi berhasil diamankan. tackle. Penalti. Weh, pengadil tak tengok cok. Adingra. Kau. Oh. Syah. Kesempatan langka. What the hell? Bowen. Waktu normal pertandingan Aduh. hampir habis. Tinggal 10 menit Kau. tersisa. Kau. Bola Aduh. berhasil dicegat di daerah lawan. Adik gila. Jadi bahaya. Alah. Tete. Tete. Bowen. Cantik. Pemain baru guys. Terus berlari sambil mengirim bola. Laju cok. Barisan belakang lawan. Haaland. Cantik. Aku buat sikit. Mereka sudah bisa memastikan kemenangan dengan keunggulan 3 gol. Widih. Dia Ander Herrera. Bowen. Oops. pertandingan telah berakhir. Oke, habis. Peluit panjang Ya, dan Real Madrid aku memastikan kemenangan sedih yang sikit, membuat para copyright. supporter. Oke, menang guys. Menang. Dah ada season weh. Oke. Agak sedikit lambat. Paket pertandingan meriah. Ketuk membuka. Oke, dapat token. What? Leicester. Ush. Lepas tu boleh dapat Henry 110. Okey. Henry 110. Walaupun aku nak. Lah. Aku punya lain je lah. Aduh. Sekarang aku nak kumpul games. Aku nak gacha. Aku nak cari kumpul-kumpul dulu. Macam ada dekat. Oops. Keberuntungan berkubuh. Weh, aku nak yang ni doh. Pilih satu. LB. Gareth Bale. LB. Rantah. LB lah. Okey, pemutus rekod. Rekod breaker. Ada apa-apa yang menarik ataupun
700 gol. Ya memang tidak lah. Okey, apa tantangan? Rafael. Aduh, senati. Baik aku main yang ni. Okay, dia festive fixture. Ada Van Dijk, Rice, Erling Haaland, Palmer. Lepas tu yang lain aku dah kenal. Biar agak boleh lah ni. Aku tak. Aku tak pandai tu yang ni. Ni apa benda? Lari. Pantas. Yo. Berjaya guys. Easy. Okay. Apa benda Rafael Leao hanya perlu 6.76 detik untuk mencetak gol bagi AC Milan saat melawan Besto. Kena tekan ke mengerti Okay, mengerti. Oh, dapat koin. Apa lagi hadiah? Gua mau hadiah. Please hadiah. Yo. 1,200. And aku akan gacha. Gacha. Guys, mau gacha guys. Please dapat yang okey. Please. Okay. Teknik apa? Okay, kita pakai teknik velocity lah. Okay. Please. Please dapat 115 please. Okay. Ni pemain biasa. Please 115 please. Okay, tunggu ia menyala dulu. Okay. Please, England. Oh, Belgium. Siapa ini? Oh, ada 110 cuy. Oh, wow. 110 giper cok. Wedeh, mantap. Giper aku sekarang ni ada 3. Okay. 1 Nobel 113 aku agak. OVR sebenar dia 108. Yang ni 109. Dan ni 110 cuy. Sekejap aku ada dulu lagi tu Naik pingkat. Okay. Dah guys. Okay guys. Sekarang gipa aku ada 3. 113, 111. OVR aku pun dah 112. Okay. Kalau kita tengok kat sini lah, aku cuma ada 3 pemain bawah daripada 110. Palmer, Allen dengan Tete. Lihat duit aku ada berapa Oh, pasar. Aku ada juga pemain. Please. 12. Aduh. Boh. Widih, 136 cuy. Okay. Okay, jual laka ada satu dok.
Guys, Thomas takkan tak beli guys. Kesian dia Thomas. Okey. Boleh. Pemain aku. Okey. Nobel. Nobel aku dah 200,000 cok. Kalau tengok kat sini lah. What the? Berapa mahal? Kejap. Aku nak membandingkan sebentar. Aku nak membanding-bandingkan. Okey, kalau kita tengok kat sini. Nobel kita 25. Okey, kita tengok detail. Okey. 93, 91, 89, 80, 59, 64. Okey, Alexander Nobel. Bolehlah. Sekarang kita tengok sel. Sel 40, 34, 33, 34, 36, 119. Kira Nobel ni lebih tinggi lah. Atau bolu. 145, 130, 127, 132, 100. Dah penat. Apa. Okay, kalau tengok Nobel masih boleh jadi pemain starting 11. Sekejap. Aku nak cari pemain Arwi yang... Sekejap. Aku nak cari gerakan Irulek. Playmaker Irulek. Siapa sini Irulek? Ego. Apa kau ego? Take over NSC. Aduh, tak sedap. Cadangan aku masih ada Talbi, Kenny, CDB, Trisco, tu semua. Sekejap kalau aku tukar ngomongan dengan Palmer. Kalau tengok kat situ lah, Palmer ni lebih tinggi. Bandingkan dengan Ego Aspas pun sama. Okey. Okey lah guys, sampai di sini saja video aku kali ini. Please siapa yang nak lawan dengan aku, lawan dengan aku. Weh, kelas dunia jom. Okey, bye.